10 pagi saya ada job dekat Damansara. So sekarang ni saya on the way pergi sana dengan husband saya. Sejujurnya saya dengan husband saya tak cukup tidur je. Sebab macam biasalah rutin harian kita orang. After shoot content settle dalam berapa pagi macam tu. Lepas tu lepas tu edit lagi. So memang agak penat sebenarnya. Bulan puasa ni kan, saya first time bulan puasa ada job kat luar waktu time macam ni. Tak tahulah kejap lagi tengah hari siang macam mana kan, panas je ke. Korang stay tune je lah. Tengoklah mata sangkut kot. Korang tengoklah vlog harian saya hari ni. So korang teman saya. Korang orang ketiga teman saya keju teman saya job hari ni. Okay, bye-bye, stay tune. Bilalah nak sampai ni? Jam korang. Lah pagi-pagi. Kenapa tak malam-malam je? Pagi ni dah lah orang pergi kerja. Situ, sini, sana. Sampai setelah entahlah setelah berapa. So korang tengok je lah vlog hari ni, okay? So hari ni saya ditemani husband saya. RM3. RM3 kan? Sekarang nak cari parking. Lepas tu kita terus, sebenarnya event tu start pukul 11. Saya dah cakap rasa lambat sebab jalan jam. Keluar pagi kan. Mesti mencari parking pula 1 jam. No, tak ada parking. Kenapa aku diuji sebegini? Kena dah sampai. Masih santai lagi Orang pun. Adakah saya orang paling last sampai? Ke salah saya? Salahkan kereta yang banyak hari ni. Baju raya. Oh my god. Yang tu ke? Oh betul lah yang tu.
best main vacuum hari ni. Best tak main vacuum hari ni. Sekarang ni kita nak pergi shopping. Belakang lah sikit. Oh, biar. Mana saya nampak kamera biar tengok. Saya tak nampak. Kita nak pergi shopping. Pergi shopping. Ui, dia ada waste lah. Ui. So macam mana kita nak ikut? Kita kena bawa benda ni Amin. Okay korang, sekarang ni korang dah keluar daripada mall. Ikutkan saya tadi, saya nak pergi shopping sikit. Saya nak cari barang-barang tapi penat lah, tak larat. Lepas tu kaki dah sakit, semua benda sakit. Dengan puasa kan, dia penat. Tak cukup tidur lagi. Ni balik sekejap lagi, sambung lagi kerja. Sambung lagi. Kami mencari rezeki. Tiba saja vlog hari ni. Tak panjang sangat sebab tadi pun agak crowded, so agak susah sebab saya berdua je dengan husband. Saya rasa saya perlu ke assistant lah. Ada siapa-siapa nak jadi assistant tak? Orang ketiga. Orang ketiga lain orang ketiga assistant. Okay korang, saya nak tidur. Saya penat. Saya nak buat kerja sikit. Saya nak edit something. Edit kerja lah, edit kerja. Okay. Apa boleh korang tengok vlog hari ni? Vlog pergi job. Macam mana? My driver? Barai. Husband saya pun tak cukup tidur. Tengok tu. Okay lah. Bye-bye korang. Jangan lupa support Nija and jangan lupa subscribe. Okay? Dah.